Masuk dalam. Halo guys, assalamualaikum guys. Hari ini saya nak share resepi sardin telur sambal pecah. Sardin pecah telur sambal. Tak tahu lah macam mana. Tapi bersambal, ada telur, ada sardin. Alright. First, bahan-bahan kita dekat sini ada sardin. Sardin ni 2 tin kita guna. Kemudian dekat sini ada cili merah, cili padi, cili besar merah, bawang putih. Kemudian dekat sini telur ada, mesti kena ada telur. Telur saya dah basuh. Telur korang saya tak tahu. Telur ni dah basuh Okey. Kemudian dekat sini ada bawang merah 3 biji, tomato 5 nipis, halia. Alright. Kemudian ni tepung jagung. Nanti mesti korang komen ni untuk apa tepung jagung. Korang tengok je video sampai habis, kemudian baru komen guys. Alright. Okay, first tepung jagung. Tepung jagung kita guna separuh je, separuh paket ni. Separuh. Kemudian baru kita taruh ikan sardin tadi. Ni sardin 2. Saya mau komen nanti. Ni sardin kenapa letak tepung jagung? Ni tujuan dia untuk bagi dia crispy guys. Lagi satu, bila kita goreng dia tak meletup-letup. Biasa korang dekat rumah goreng ikan sardin meletup-letup kan? Yang ni dia tak akan meletup guys. Okey. Kalau macam tu kita taruh dekat atas pinggan. Okey, kita buat. Korang kena cuba dekat rumah ya. Ni menu ni tak ada tau, dekat kedai tak ada jual. Maksudnya kalau orang datang sini nak order ni tak ada lah. Ini untuk makan sendiri saja. Okey. Okey. Ikan sardin. Okey, step seterusnya kita buat bagi habis 2 tin. Ni 2 tin Okey. Macam ni bentuk dia. Setelah kita bagi tepung jagung, kemudian jom kita goreng. Minyak ni kena banyak lagi taruh banyak sikit. Okey, kemudian kita tunggu minyak tu panas baru kita goreng sardin tadi. Okey guys, apabila minyak kita dah panas, kemudian baru kita goreng ikan sardin kita tu tau. Tu dia guys. Dia tak melet. Kita buat 2 kali goreng. Kali goreng tak boleh lah. Okey. Kita goreng sehingga dia garing. Korang tengok dia tak meletup Okey, biar kita biarkan sekejap. Tunggu ikan sardin kita masak. Kita chopper bawang ni dulu. First cili besar merah, bawang putih, cili padi merah. Bahan ni kita chopper Chopper jangan terlalu halus sangat, jangan terlalu kasar sangat. Okey. Bila dia dah masak, dah garing, dia akan jadi macam gini. Kemudian baru kita angkat. Tu dia, cantik guys, tancur guys. Okey, kemudian kita goreng yang kali kedua. Okey, kita masak bahan yang kita dah chopper, cili dah chopper. Kemudian kita nak potong bahan ni. Bawang merah dia kena banyak tau. Saya berguna 4 biji bawang merah. Bawang merah. Halia saya dah potong lah tadi tu. Bawang merah kita campur sini. Halia kita dah potong halus macam ni Kita taruh sini. Kemudian limau nipis. Ini untuk akhir sekali, nanti kita perahkan limau nipis. Okey, yang ni pun dah masak, kita angkat. Kita angkat, kita ketepikan. Okey, kita mula nak masak minyak. Tapi minyak, kemudian bawang merah kita tumis dulu. Bawang merah kita tumis. Kita bagi dia layu-layu dulu. Okey, apabila bawang merah kita dah bau-bau wangi sikit, baru kita masukkan halia. Kemudian tomato. Kita tumis lagi guys. Ini memang sedap ni guys.
Ini confirm 2 pinggan 3 pinggan nasi memang tak boleh kiri kanan dah makan. Okey, so tunggu sekejap bagi dia masak sikit. Nah, apabila dia dah layu macam ni, dah wangi. Oh, wangi dia, halia bawang merah tu. Baru kita masukkan bahan-bahan yang kita chopper tadi. Ha, ni cili ni. Ni cili merah dah besar dengan cili merah kecil Kemudian baru kita tumis balik. Tapi slow-slow. Kita tumis dulu dia sampai orang kata apa, pecah minyak. Okey, sekarang kita nak bumbu perasa. Garam 1 sudu ataupun serbuk pati ayam setengah stok 2 sudu. Kemudian kita taruh sedikit gula. Kemudian Ajinomoto sikit. Ni terpulang masing-masing. Kalau korang suka Ajinomoto, korang boleh letak. Kalau tak nak suka gula ke apa ke, tak payah taruh. Cita rasa masing-masing, guys. Okey, kita tumis dulu sehingga dia pecah minyak. Dia dah pecah minyak macam gini. Tengok tu. First kita masukkan ni sos dia, sos sardin. Sos sardin jangan buang tau. Kena masuk dulu. Kita kacau lagi dia. Tu dia, guys. Okey. Tapi sekejap. Kemudian kita taruh sedikit air, 1 sendok air. Air jangan banyak sikit je. Kita masukkan telur. Namanya sambal sardin telur. Kita masuk telur. 1 2 3 4 5. Okey, 6 biji telur. Kita taruh 6 biji telur. Okey, guys, apabila telur dia dah masak macam ini, korang tengok ni. Baru kita perakan limau nipis. Guys, biji kita perakan. Sekali baru kita taruh ini ikan sardin yang kita dah goreng tadi, dah crispy ni, crispy. Okey, masuk dalam. Tu dia, guys. Ada telur, ada sardin, guys. Okey, air sekali kita tabur ni daun bawang. Padu. Alright, boleh kita hidang. Sardin sambal crispy. Oke, guys. Melimpah, tengok. Tak muat pinggan. Ini boleh makan 8 orang 9 orang nih. Oke. Korang coba kat rumah. Selamat mencoba. Inilah dia sambal sardin crispy bertelur. Mantap. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.